Hai semua, hari ini kita nak bongkar satu kisah yang cukup epik. Kisah tentang macam mana Malaysia melakukan salah satu transformasi ekonomi yang paling berani dalam sejarah. Bayangkan, dalam 30 tahun je, negara kita berubah daripada berisiko berpecah belah kepada menjadi sebuah kuasa ekonomi yang disegani. Macam mana semua ni boleh jadi? Jom kita siasat. Okey, persoalan paling besar sekali, kenapa? Kenapa perlu ada satu rombakan yang begitu drastik, begitu besar-besaran? Inilah persoalan yang memulakan segalanya. Dan untuk faham jawapannya, kita kena undur sikit ke belakang. Jom kita selami sama-sama. Dalam mana-mana cerita pun, mesti ada krisisnya kan? Dan untuk Malaysia moden, krisisnya adalah satu isu yang sangat mendalam ketidakseimbangan ekonomi. Satu masalah yang bukan saja tak adil, tapi betul-betul mengancam untuk memecah belahkan negara. Ini bukan sekadar nombor atas kertas tau. Ini realiti hidup seharian. Cuba bayangkan, sebuah negara di mana peluang hidup kita banyak ditentukan oleh kaum kita atau tempat kita lahir. Jurang antara orang bandar yang senang dengan orang luar bandar yang susah, makin lama makin besar. Dan ketegangan inilah yang akhirnya meletus menjadi tragedi 13 Mei 1969. Sampai satu tahap, pemimpin tahu sesuatu yang radikal perlu dibuat dan kena buat cepat. Dan daripada krisis inilah lahirnya satu rancangan yang sangat-sangat berani dan bercita-cita tinggi. Ia dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru atau kita panggil DEB. Ini bukan setakat pelan nak baiki ekonomi, tapi ia adalah satu blueprint untuk membina semula fabrik masyarakat Malaysia itu sendiri. DEB ni yang dilancarkan oleh Tun Abdul Razak adalah satu rancangan untuk 20 tahun. Falsafahnya mudah je. Kita takkan dapat perpaduan negara yang sejati selagi ada sebahagian besar rakyat yang ketinggalan. Jadi, matlamat utamanya bukan kekayaan semata-mata, tapi untuk guna pertumbuhan ekonomi itu sebagai alat untuk menyatukan semula negara. Nah, di sinilah letaknya kebijaksanaan DEB yang kita kenali sebagai strategi serampang dua mata. Serampang pertama, senang cerita, basmi kemiskinan, bantu semua orang, tak kira bangsa, untuk tingkatkan pendapatan. Serampang kedua, dan yang ini lagi radikal, pecahkan tembok ekonomi yang memisahkan kaum. Pastikan kerja atau bisnes seseorang tu tak lagi terikat dengan kaum dia. Satu serangan serentak terhadap kemiskinan dan juga jurang antara kaum. Okey, rancangan dah nampak hebat atas kertas. Tapi macam mana nak laksanakan benda besar macam ni dalam dunia sebenar? Jom kita tengok macam mana DEB berubah daripada satu idea kepada tindakan yang betul-betul mengubah landscape Malaysia. Pelaksanaannya memang menyeluruh. Habis semua sudut dia sentuh. Dekat luar bandar, kita ada program macam Felda yang tukar hutan jadi ladang dan penempatan baru. Dekat bandar pula, agensi-agensi baru ditubuhkan untuk melatih pekerja dan bagi modal pada usahawan Bumiputera. Dari ladang ke kilang, DEB sedang bekerja keras menyusun semula ekonomi negara. Dan benda ni berlaku dengan sangat pantas tau. Dalam masa tak sampai 10 tahun, macam-macam agensi baru muncul. Ada LPN dan LKIM untuk pertanian dan perikanan, ada RISDA untuk pekebun kecil getah, dan yang paling menjadi game changer, PNB, ditubuhkan untuk bagi peluang pada kaum Bumiputera untuk ada pegangan dalam ekonomi korporat negara. Nampak tak? Kerajaan memang betul-betul serius masa tu. Nak bagi faham lagi senang, kita ambil contoh Felda. Cuba bayangkan, satu keluarga peneroka tu bukan setakat dapat tanah 10 ekar untuk diusihkan, tapi dia dapat satu pakej komuniti yang lengkap. Ada rumah, ada sekolah untuk anak-anak, ada klinik. Inilah cara DEB betul-betul menyentuh kehidupan rakyat biasa secara langsung. Matlamat penyusunan semula ni bukan cuma pasal kerja, tapi pasal pemilikan. Untuk wujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera atau MPPB, ia adalah satu misi besar. Maksudnya, orang Bumiputera bukan je jadi pekerja, tapi jadi pemilik bisnes, jadi pencipta, jadi pemimpin dalam ekonomi moden. Institusi macam PNB dan skim macam ASB, itulah jentera yang direka untuk jadikan impian ni satu kenyataan. Bila masuk je tahun 1990, Malaysia dah banyak berubah. DEB dah capai banyak kejayaan, tapi kerja masih belum siap. Perjuangan ni perlukan fasa seterusnya, dan ini membawa kita kepada penggantinya, Dasar Pembangunan Nasional atau DPN. DPN yang diterajui oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad menyambung obor perjuangan DEB. Ia kekalkan matlamat untuk capai perpaduan melalui keadilan ekonomi, tapi dia tambah satu lagi cita-cita yang lebih besar, Wawasan 2020. Ya, matlamatnya adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Stakes just got higher. Jadi, apa beza utama DPN dengan DEB? Senang cerita macam inilah.
Kalau DEB itu ibarat kerajaan yang bina tapak asas, DPN pula adalah fasa di mana kerajaan buka pintu untuk sektor swasta datang dan bina bangunan-bangunan pencakar langit atas tapak tu. Fokus dah beralih daripada campur tangan terus kerajaan kepada menggalakkan bisnes, inovasi dan teknologi sebagai enjin baru untuk pertumbuhan. Strategi DPN ni memang nampak lebih moden. Fokusnya lebih tajam iaitu untuk hapuskan kemiskinan tegar golongan yang paling miskin. Dan kita mula nampak idea-idea baru yang akan membentuk ekonomi masa depan. Contohnya, program penswastaan syarikat-syarikat kerajaan dan penekanan terhadap pembangunan mapan. Ini adalah Malaysia yang sedang bersiap sedia untuk bersaing di pentas dunia. Jadi, 30 tahun. Dua dasar yang monumental. Selepas semua perancangan, perbelanjaan dan perubahan, apa hasilnya? Apakah legasi yang ditinggalkan oleh DEP dan DPN? Jom kita mulakan dengan nombor ini, 49.3%. Ya, pada tahun 1970, sebelum DEB bermula, hampir separuh daripada rakyat Malaysia hidup dalam kemiskinan. Itulah titik permulaan kita. Dan inilah hasilnya. Menjelang tahun 2000, kadar kemiskinan tu menjunam jatuh kepada cuma 7.2%. Saya ulang sekali lagi ya, dari hampir 50% turun sehingga bawah 8%. Dalam tempoh satu generasi je. Ini adalah salah satu kisah pengurangan kemiskinan yang paling berjaya dalam sejarah dunia moden. Satu transformasi yang sangat menakjubkan. Tapi kejayaan ni bukan setakat nombor, ia telah melahirkan sesuatu yang tak pernah ada sebelum ni secara besar-besaran, iaitu golongan pertengahan profesional yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kualiti hidup rakyat meningkat, universiti tumbuh macam cendawan dan lahirlah tokoh-tokoh korporat Bumiputera yang disegani di peringkat antarabangsa. Masyarakat itu sendiri telah disusun semula menjadi lebih baik. Dari segi ekonomi pula, Malaysia mula tunjuk taring dalam bidang perindustrian. Melalui HICOM, kita mula masuk ke dalam industri berat. Dan tiada simbol yang lebih hebat untuk ini selain daripada kelahiran industri kereta nasional kita. Bila kereta Proton pertama dilancarkan pada tahun 1983, ia bukan sekadar sebuah kereta. Ia adalah satu kenyataan bahawa Malaysia kini mampu membina, mereka bentuk dan bersaing. Memang tak dapat dinafikan, legasi DEB dan DPN inilah yang menjadi asas kepada Malaysia moden yang kita diami hari ini. Ia adalah bukti bahawa perancangan yang berani mampu membentuk takdir sesebuah negara. Tapi, kisah ini juga tinggalkan kita dengan satu soalan penting. Apakah pula cabaran kemakmuran kita untuk abad ke-21? Dunia dah berubah, cabaran pun dah lain. Jadi, apakah langkah besar Malaysia yang seterusnya? Satu soalan untuk kita fikir-fikirkan bersama.